Okay, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam, cikgu. Selamat pagi. Pagi. Sihat semua? Sihat. Dah makan belum? Belum. Kenapa tak makan lagi? Belum rehat. Belum rehat. Okay, nanti makan Alright, cuba tengok kiri kanan depan belakang. Ada tak kawan-kawan yang tak hadir? Ada. Azmi, cikgu. Azlin, Afiq, ramai. Nanti minta tolong dia hantar MC dekat saya, okay? Okey. Alright, lepas tu macam mana? Last week punya kerja dah siap belum? Dah. Betul? Betul. Okay, nanti ketua, siapa ketua? Aisyah. Aisyah nanti tolong kutip, hantar kat bilik saya. Alright, okay. Sebelum kita masuk topik hari ni topik baru. Okay. Topik baru ni kita akan belajar, dia agak susah sikit. So sebelum korang takut susah tu, okay, kita doa dululah. Okay, Syahran tolong. Amin. Okay, terima kasih. Okay, nampak tak kat depan ni ada apa? Otak. Siapa ada otak? Manusia. Manusia kan? Ni otak manusia. Okay, apa fungsi dia? Berfikir ataupun tempat kita proses. Kan? Okay, contoh ini otak tak kat tengah. Okay. Okay, contoh. Ni apa? Upipin ni tengah apa? Sedih. Tengah sedih. Sebab apa? Mak ayah dia dah meninggal. Mak dia dah meninggal. Okay, so maksudnya apa? Dia sedang bersedih. Dia perasaan. Maksudnya dia bila dia tahu mak bapak dia meninggal, dia sedih lah. So macam mana dia boleh sedih? Sebab otak dia proses. Bagi mengeluarkan air mata tu. Okay? Okay, tak apalah. Yang ni okay lah. Okay, yang kedua. Yang ini. Awak lagi 3 tahun nak SPM kan? Okay, contohlah awak dapat straight A+. Apa perasaan? Gembira kan? So bila gembira, awak akan happy lah. So maksudnya apa? Otak awak juga yang proses untuk gembira tu automatik datang, betul? Okay. Last. Okay. Contoh awak pergi kantin. Tiba-tiba ada kawan awak pergi selit kaki awak. Apa perasaan? Marah. Mestilah marah kan? Ada yang happy ke? Okay. Malu Malu ada. Okay. Cikgu nak tanya. Pasal Upipin tadi tu kan? Dia kan kehilangan mak ayah kan? Siapa yang sini pernah kehilangan? Saya. Ramai ke? Okay. 1, 2. Okay. Siapa yang ada? 3. Okay. Siapa yang ada mak ayah lagi tu bersyukurlah kita masih ada mak ayah lagi. Okay. Dan ingat apa fungsi otak tadi? Proses maklumat. Proses maklumat. So itulah kita akan belajar pada hari ini, iaitu microcontroller dan microprocessor. Apa kena mengenai tajuk otak tadi tu? Dia otak dalam peranti elektronik. Maksudnya otak manusia adalah untuk manusia. Otak dalam elektronik, microcontroller dan microprocessor. Okay. So mari kita tengok apa tu microcontroller dan microprocessor. Okay. Yang pertama, microcontroller sebuah litar dalam satu chip boleh dimuatkan coding untuk melaksanakan kawalan, berfungsi untuk mengawal peranti elektronik. Contoh dia, mesin basuh automatik, pintu pagar dengan remote control. Contoh awak tengok remote kat depan ni. Contohlah awak ni, contoh ni remote TV Awak nak buka TV 3. Awak tekan 3 kan? Lepas tu dia terus keluar TV 3 kat TV. Yang 103, okey. Itu maksudnya apa? Awak di input. Bila awak tekan 103 tu input. Dan dia akan proses dalam ni dan dia keluar output dia dekat TV tu. So itulah digunanya microcontroller. Okay. So ini antara contoh microcontroller. Kita ada Arduino Uno, Nano dengan ESP. Ini nanti kita akan buat projek pakai ni. So saya nak awak faham lah apa fungsi dia. So ada depan ni cikgu ada beberapa lah. So boleh tengok lah bagi kawan-kawan. Okay. Tadi microcontroller, sekarang microprocessor. Okay, microprocessor ni pula, dia ibarat macam CPU.
Dia memerlukan chip sokongan seperti input, output, RAM dengan ROM. Dan dia semua melalui sistem bus. So ni sistem bus dia lah. Okay. So siapa pernah tengok ni? Intel. Intel ni biasa dekat mana? Laptop kan? Okay, apa fungsi dia? Memproses juga. Dia sama je macam microcontroller. Dia macam otak manusia tadi. Cumanya tadi tu dia dalam remote. Microcontroller tu dia macam benda spesifik yang macam ni kan tadi. Microprocessor dia lebih multitask lah, lebih kompleks. Sebab tu dia dalam laptop. Bila dalam laptop kita boleh multitask kan. Awak boleh buka YouTube, awak boleh WhatsApp, awak boleh buka calculator, boleh buka Word dalam masa yang sama, betul? So kiranya microprocessor ni dia lebih kompleks berbanding microcontroller. Okey, kemudian AMD ni ni normal lah, ini saya rasa selalu je nampak. Ni dekat mana ni? Snapdragon, handphone, Apple, iPhone. Okey, ni MediaTek ni biasa dekat Android lah dengan Samsung Galaxy. Okey. Alright. Kita ibaratkan ada dua analogi lah. Okey. Microcontroller kita ibaratkan dengan otak lebah, manakala microprocessor otak manusia. Contoh otak lebah ni apa je dia boleh buat? Cari madu kan. Itu je kerja dia, betul tak? So maksudnya dia buat satu kerja je. So that's why kita panggil dia microcontroller. Dia buat satu benda je. Okay, tapi kalau otak manusia ni, kita boleh buat macam-macam. Ini yang tadi kata laptop tu. Inilah dia. Okay. So itu beza dia. Microcontroller dia buat satu benda. Microprocessor dia buat macam-macam. Multitask. Alright. Okay. Tadi cikgu ada cakap kan, CPU kita ada RAM, ROM, input output kan kat sini. Tapi untuk microprocessor, semuanya dekat luar. CPU di tengah, semuanya di luar. Tapi kalau microcontroller, dia semua kat dalam ni. Nampak tak? Okay, semua dekat dalam. RAM, ROM, CPU dengan input output. Itu beza dia. Sebab tu dalam laptop awak ada kipas. Sebab dia berat. Bila dia berat, dia kena sejuk lah. Sebab tu dia ada kipas. Okay, tapi kalau microcontroller ni dia tak perlu. Macam remote tadi ni. Di mana ada kipas apa-apa, dia senang je. Sebab bendanya just keluar dekat TV je. Alright. Okay. Sekarang cikgu nak buat aktiviti berpasangan. So, berdua-berdua lah. Okay. Cukup dua. Okay. So, aktiviti dia senang je. Dalam pasangan tu, seorang ceritakan apa tu microcontroller, seorang lagi ceritakan apa tu microprocessor. Okay. Kalau awak ada contoh analogi pun okey juga. Okay. Cikgu bagi dalam 30 saat untuk berfikir. Mikro ni yang boleh maju. Sini dah senang. Syahran. Dia diam-diam. Okey, dah semua dah. Dah cikgu. Okey. Siapa yang nak jawab? Syahran dengan Nick. Okey. Apa dia microcontroller? Apa itu microprocessor? Okey, untuk microcontroller, Okey. dia boleh buat satu benda je. Okey. Okey. Multitask lah. Okey, betul. Betul tak? Okey. Sini ada hadiah. Oh, suka ada hadiah. Sini. Jangan ambil. Terima kasih, Cikgu. Okey, sama. Ada lagi nak jawab ke? Okey, Anissa dengan Zafira.
Okey. Microcontroller, dia dalam dia ada CPU dengan memory RAM apa semua. Okey. Jadi dia tu biasanya digunakan dalam mesin basuh untuk menggunakan kos. Betul. Okey, betul. Microprocessor dia adalah otak utama komputer. Dia memproses data dan memberi arahan. Dia akan mengawal, kiranya dia akan kawal operasi keseluruhan komputer. Okey, dia multitask lah. Alright, terima kasih. So, boleh ambil. Okey. Kita next lah Okey. Dalam microcontroller kita ada 3 benda basic. Input, proses dengan output. Macam otak tadilah, input adalah berita yang kita dengar. Proses kita otak, output kita, tindakan kita. Okey. Ini dia. Ini yang tadi tu dalam CPU tu yang ada 5 tu. ROM, RAM, CPU, input, output. So mari kita tengok apa itu ROM. ROM berfungsi untuk menyimpan data secara kekal. Tidak hilang bila kuasa dimatikan. Maksudnya dia ni maintain je. Okey. Kalau RAM ni pula, Random Access Memory. Berfungsi untuk menyimpan data secara sementara. Hilang bila kuasa dimatikan. So RAM ni benda yang sementara lah. Okey. Boleh ingat dua tu? Dua ni selalu confuse. Dalam exam selalu tanya. Okey, betul Nabila. Okey, yang ketiga CPU. CPU ni lah otak dia. Tempat untuk proses data yang diterima daripada input. Okey. Yang keempat kita ada input dengan output. Yang input-output ni saya rasa awak tahulah. Input ni contoh berfungsi untuk menerima data masuk daripada luar. Output berfungsi untuk menghantar data keluar kepada peranti luar. Okey, boleh faham 5-5? Boleh Okey, aktiviti 2. Saya nak 5 orang. Saya. Okey, kejap. Cikgu kira sampai 5. Sampai 3. Sampai 5 pula. 1, 2, 3. Aku bening ni. Okey, Nabila. Alin. Nisa lah. Nina dengan Yaya. 1, 2, 3. Nina nak tak? Sila bangun. Sabar. Beritahu bukan kepada Aisyah. Okey, dekat tangan cikgu ni ada 5 jawapan tadi tu yang RAM, ROM segala tu. So sekarang ni awak kena pilih antara 5 ni dan fungsi dia. Aku tulis lah. Okay. Sudah dapat. Bin. Itu awak pergi mana? Oi. Roboh sabar, yang 5 tu jangan duduk dulu. Duduk depan dulu. Mari kita cek jawapan sama-sama. Okey. Kawan-kawan tak nampak? Alright, so kita tengok yang first dulu. ROM. Simpan data secara kekal. Betul ke? Betul. Mari kita tengok. Okey, betul. Siapa yang buat ni? Ya, Nisa boleh ambil lagi. Oh, banyaklah Nisa ni. Cikgu akan jadi lagi. Syasib bila Anissa. Okey. Yang kedua, output. Data keluar, menghantar data keluar. Okey, betul. Okey, boleh ambil Alin. Yang ketiga, CPU. Tempat proses. Okey, betul. Siapa ni? Yaya, okey. Okey, nombor 4, RAM. Simpan data secara betul. Okey, silakan ambil Nina. Okey, dah sama-sama. Nabila. Sini ya.
Okey Nabila. Okey Nabila, input menerima data masuk dari luar. Betul ke salah? Betul. Okey, silakan. Okey, sama-sama. Okey. Faham ya semua? Faham. Okey. Kita boleh next Boleh. Kalau nak minum air dulu, nak renggang-renggangkan otot, otak semua boleh. Okey. Hai, kita kelas ni. Ketua kelas tolong. Tak ada biar kot tanpa dia. Nak baca dia depan. Tak ada apa kan. Alright, so mari kita next. Okay, tadi cikgu ada cakap dalam microcontroller kita ada 3 bahagian, betul? Input, proses dan output. Tapi dalam input kita ada 2 jenis input pula. Input digital, input analog. Okay. Input digital ni bermaksud dia ada 2 keadaan je. Sama ada dia on atau off. Okey, macam awak pergi balik rumah kan, awak buka kipas rumah awak. On, off. Buka, tutup. So itu je, dia ada 2 kemungkinan saja untuk digital. Manakala analog adalah nilai berterusan. Nilai berterusan ni maksudnya benda yang kita tak boleh nak on off dia. Contoh, masa COVID dulu kan, awak nak masuk kedai. Awak mesti kena scan, betul tak? Berapa suhu awak. Dia tak menentu. Okey, contoh kadang-kadang awak pergi hari ni 36.5. Tiba-tiba kan bila besok 36.7. Besok lagi kan tiba-tiba demam pula 39. So benda tu tak tentu. Dia bukan on off. Dia macam-macam nilai yang kita boleh bagi. Okey? Faham? Ya Anissa? Cikgu tu maksudnya dia punya termometer tu cikgu. Ya, senggatan skala dia tu bermacam-macam. Bukan bateri atau apa atau on-off macam tu. Itu dia ikut peranti elektronik tu. Ada yang pakai bateri, ada yang tak. Okey. Okey. Ni penting ni. Ni biasa masuk exam ni. Okey. Input digital adalah tadi cikgu cakap on atau off. Manakala analog dia berterusan. Contoh digital. Kita ada switch tekan tutup dengan tekan buka. Benda ni selalu nampak kat mana? Biasa dekat plug lah. Biasa kita nampak ada tutup buka yang macam tepi tu kan, nampak tu. Macam tu je. Okay, switch micro minggu lepas cikgu Azrin ada ajar kan. Normally close, normally open. Inilah dia switch micro ni. Dia on off je. 2 benda je. Yang keempat, motion sensor. Motion sensor ni, siapa pernah pergi Dolby? Saya. Pernah tak perasan kalau awak pergi Dolby, baru kipas dia terbuka? Itu maksud dia motion sensor lah. Bila ada orang, baru dia menyala kipas tu. Menyala pula, berpusing. Kalau tak rugilah elektrik dia. Itu tak kira motion, itu dia kira jarak pula. Okay, nanti kita tengok. Saya tahu apa. Pintu dekat shopping mall. Bukan. Kan? Kalau kita masuk baru dia buka. Nanti kita bincang balik. Okay. Terlalu advance lah rakan-rakan semua. Okay. Seterusnya, water sensor. Water sensor ni dekat mana selalu kita nampak? Pernah nampak tak? Sinki. Okay, boleh. Oh, rumah Lina, rumah Nina ada? Oh. Nanti kita boleh pergi rumah Nina lah. Raya Haji ni open house tak? Open Alright. Okay, so ini digital. Dia 2 keadaan je. On dengan off. Manakala analog, benda yang berterusan lah. Macam contoh jarak. Ini tadi Nina siapa? Nina cakap yang pintu mall. Pintu mall kita pakai distance sensor. Kita tak pakai motion. Sebab apa? Bila motion, kan ramai orang. Nanti akan terbuka je lah. Kalau distance, dia dah berapa cm, baru dia buka. Macam nak dekat-dekat pintu tu, dia kira macam kalau 50 cm daripada pintu, baru dia buka. Lampu solar. Lampu solar kita tengok yang ni. Tak sampai ni. Okey, lampu solar nombor 2. Keamatan cahaya. Maksudnya bila dia dah tahu, okey, matahari dah nak terbenam, dah gelap, dia automatik akan buka. Okey. Nombor 3, suhu. Suhu ni macam tadilah. Suhu tak kisahlah, suhu air ke, suhu badan ke, sama je lah. Yang penting dia suhu. Okey, faham semua? Ada soalan? Okey. Contoh ni output dia. LED dengan lampu ni biasa semua nampak lah, pernah tengok kan.
Buzzer ni biasa kita untuk bunyi. Buzzer ni kita akan gunakan untuk projek kita RBT tahun ni lah. Okay, yang keempat kita ada motor arus terus. Motor ni biasa untuk benda-benda bergerak lah macam kipas, benda-benda yang kita nak berpusing. So kita akan motor lah. LCD. LCD ni biasa nampak kat mana? Calculator. Ya, calculator. Calculator kan ada LCD kan atas tu kan. Okey, awak tekan input. Awak nak kira contoh 6 kali 2. Awak tekan 6 darab 2. Awak tekan sama dengan dia terus keluar output kan. So input tu yang awak tekan. Proses tu dalam tu. So output dia dah dekat LCD tu. So inilah dia. Cuma yang ni bukan untuk calculator lah. Tapi sama je lah. LCD je function je sama. Faham? Okey. Kita terus main game lah, senang. Cikgu akan tunjuk video atau gambar dekat depan. So, semua orang kena fikirkan apa jenis input, digital atau analog, dan apa output dia. Okey? Cikgu nak berpasangan jugalah macam tadi, boleh? Boleh. So, seorang sebutkan apa input dia, seorang lagi sebutkan apa output dia. Alright? Okay. Okay. Siapa nak jawab? Okay. Amira Nabila. Ini jenis input jenis apa? Analog ke digital? Analog, betul ke? Kurang tepat. Kurang tepat. Okay. Aziz? Digital sebab memanglah dah kalau analog salah digital lah kan? Kenapa digital? Motion sensor, betul? Okey. Kalau dia tak ada kereta, dia tak ada menyala lah. Kalau dia ada kereta, dia menyala. Okey, output, Sabrina? Cahaya dia. Okey, betul. Okey, beri tepukan. Okey. Okey, kita next. Okey, ini gambar je. Okey, ini apa? Okey, cikgu kira 1, 2. 1, 2, 3. Ulang balik boleh tak? Okey, 1, 2, 3. Mimi lah, Mimi. Belakang nak jawab kan? Kesianlah bagi orang depan Okey, ini apa? Input digital. Digital sebab? Sebab dia ada on off. Okey, pandai. Output dia, Nina? Lampu menyala lah. Okey. Lampu dia turn on. Okey, betul. Pandai. Okey, beri tepukan. Okey. Okey, tengok ni. Oi, auto, kita auto. Okey. So, ini apa? Siapa nak jawab? 1, 2, 3. Saya. Okey. Ichan. Izhar dengan Fadlan, cepat. Kenapa analog? Betul. Okey. So maksudnya bila dia makin dekat dia akan makin kuat. Bip 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 bip. So maksudnya apa? Jarak dia makin dekat lah. So output tu adalah bunyi tu. Untuk bagi tahu kita. Tapi kalau kita still nak bergerak agak tu tak tahulah. Okey. Okey, output Fadlan. Kejap lagi. Fadlan. Bunyi beep. Okey. So betul. Terima kasih. Okey. Last. Okey, sebelum jawab, cikgu nak bagi tahu ini contoh projek kita untuk tahun ni. Okey? Contohlah, okey.
So, siapa nak jawab? Ini input jenis apa? Cikgu kira Okay, 1, 2, 3. Okay, siapa? Fasha Okay. Tolong Cah. Okay. Apa? Input digital ke analog? Digital. Okay, kenapa digital? Dia kalau tak ada air, dia ni kalau ada air dia akan nyorok lah dia punya ampaian, betul? Okay, so Aisyah ada apa-apa output dia? Pergerakan ampaian tu. Okay, betul. Okay, betul. Okay, siapa yang tadi yang menang tu tolong ke depan, boleh ambil hadiah? Semua yang ya. Boleh pilih-pilih Syahran. Syaran, buat bergurau ya awak. Okey. Terima kasih sebab bagi kerjasama. Saya nampak awak punya keberanian, keyakinan dan juga berdikari tu walaupun ada yang salah tadi tu kan. Tapi tak apa, benda tu normal. Tapi saya ingatkan apa yang kita belajar hari ni akan masuk dalam exam. So kalau awak tak fokus, kita akan ada projek untuk ni lah, untuk RBT. So, cikgu, ada lagi satu lah. Tapi tak apalah, tak nak lah. Banyak lagi hadiah? Oh, Alin. Okay, sebab kalau cikgu tunjuk ni, sama je tadi. So, rugilah, tak nak lah. Okay. Cikgu nak bagi kerja rumah. Okay, cikgu nak tanya, dekat rumah ada tak awak perasan input digital ke analog kat rumah awak? Ada. Banyak kan? So, cikgu nak awak buat mind map boleh? Buat dekat buku latihan je. Okay, so minggu depan cuti kan, Raya Haji. So, minggu satu lagi nanti awak present kat depan. Boleh? Awak bagi tahulah apa input dia, digital ke analog dengan output dia. Okay. Cikgu ada bagi something kat awak ni. Dia macam tiket flight. Okay. Tiket flight ni, cikgu nak bagi seorang satu. Awak sediakan pen, awak tulis apa yang dekat tiket flight ni nak. Boleh? Nanti dah habis kelas, bagi dekat ketua kelas, Kak Aisyah untuk Aisyah kutip. Boleh? Okay, nah. Ambil seorang satu. Wow. Weh, bagi mana belakang. Langkawi ke? Pergi mana tu tengok dekat situ, ada tulis. Pergi mana? Nabila jangan bergurau ya. Satu Aisyah. Bagi doktor sekejap. Nah doktor. Okey. Tulis tulis dekat situ apa yang diminta. Okey. Nanti bagi ketua kelas kutip. Okey, so terima kasih sebab fokus dengan kelas cikgu hari ni. Walaupun cikgu tahu ramai yang macam terkejut kan, microcontroller tu macam susah tapi senang je sebenarnya. Okey, so siapa yang rasa diri dia boleh buat, sebab nanti cikgu akan bagi group untuk projek. Sebab minggu depan kita akan masuk lab amali untuk kita pasang breadboard lah. Okey, untuk pasang kita kenal lagi apa itu microcontroller, apa itu microprocessor, okey? Wow, fokusnya semua. PJ pakai baju bengkel lah. Kita ada baju bengkel kan? Nanti Aisyah tolong kutip letak dalam bakul cikgu boleh? Boleh cikgu. Alright. Okay, so itu sahaja daripada cikgu. Cikgu harap semua dapat siapkan kerja rumah. Itu semua tanggungjawab awak semua. Okay, dan terima kasih sekali lagi sebab fokus dengan kelas cikgu. Sekian, terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama.